Korang ambil ayam and then korang letakkan garam, Ambil ayam, lepas tu letak garam, serbuk kunyit, serbuk cili serbuk kunyit, serbuk cili. and also tepung. Tak kisah tepung beras ataupun tepung jagung. And then tambahkan air sikit, lepas tu gaul sampai sebati. Saya guna tepung jagung bang. Lepas tu tambah air. And then kita goreng dalam minyak yang panas. Tapi minyak aku ni tak panas sangat, so kena tunggu sekejap. Minyak jangan panas. Lepas tu kita tenung jap. Bang, hasil minyak tak panas. Dia melekat kat sudu. And then kita masukkan sayur. Yang ni ada kacang panjang, ada bawang, ada baby corn, ada carrot. Saya ada bawang, ada carrot, ada kubis. Campur semua ni. Goreng sampai semua dah garing and then baru bawa keluar. Saya punya ni tak berapa nak garing bang. Tapi saya bawa keluar juga. Okay, next kita goreng telur mata. Kalau boleh telur mata tu dekat tengah, bagi dia lembik-lembik lagi, baru sedap. Goreng telur pula. Belai-belai sikit. Letak atas nasi. And then korang tambahkan sambal nyet. Sambal nyet ni satu sudu dah cukup. Saya pakai cili padi bang. Sambal tak ada. Kita tambahkan kicap manis, sebab tu bolehlah makan. Last sekali letak kicap. Asyap. Set nasi ayam goreng kunyit. Nampak macam jadi. Tengok ni. Full amat cair babe. Saya rasa jadi tak makanan hari ni. Wih, tawarnya. Ayam ni je yang ada flavor. Sayur-sayur ni rasa minyak, tak ada rasa garam. Ada yang salah ke saya buat ni? Ke kena pakai sambal juga? Minta tolong guys bagi pendapat.